Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam Cikgu Aisyah. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan belajar tentang piramid makanan. Ada sesiapa tahu apa itu piramid makanan? Saya tahu Cikgu, piramid makanan terbahagi kepada beberapa bahagian. Ada lemak, minyak, gula dan garam. Ada protein, karbohidrat, sayur-sayuran dan buah-buahan. Bagus Syazrina. Dia, boleh kamu jelaskan lebih lanjut tentang piramid makanan dan kenapa ia penting? Boleh Cikgu. Piramid makanan memberi panduan kepada kita tentang pemakanan yang seimbang. Bahagian terbesar adalah karbohidrat seperti nasi, mi, roti dan bijirin. Kita digalakkan mengambil 8 hingga 12 hidangan ini setiap hari untuk tenaga. Bahagian seterusnya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini penting untuk serat dan vitamin. Kita juga perlu protein seperti ikan, ayam dan telur untuk membina otot. Bahagian terkecil adalah lemak, minyak, gula dan garam. Ini perlu diambil dalam jumlah yang sedikit supaya kita kekal sihat. Bagus sekali Dia. Terima kasih atas penjelasan itu. Sekarang saya ingin tahu bagaimana kamu berdua mengamalkan pemakanan yang sihat. Saya selalu bawa bekal ke sekolah. Saya suka makan nasi dengan sayur-sayuran dan ikan. Ibu saya selalu memastikan bekal saya penuh dengan makanan yang sihat. Saya juga suka makan buah-buahan sebagai pencuci mulut. Saya rasa ia lebih sihat daripada makan gula-gula. Sangat bagus. Ingat murid-murid, minum air yang mencukupi dan elakkan makanan segera. Kesihatan kita bergantung pada apa yang kita makan. Murid-murid, saya harap kamu semua belajar sesuatu hari ini. Piramid makanan penting untuk kesihatan kita. Pastikan kita makan makanan yang seimbang mengikut panduan piramid makanan. Terima kasih Cikgu Aisyah kerana mengajar kami tentang piramid makanan. Terima kasih Cikgu. Kami akan pastikan untuk makan dengan seimbang. Sama-sama. Sampai jumpa lagi murid-murid. Assalamualaikum.